Kawan tu baru mari jadi tok imam. Nak. Sedap bacaannya. Bila sedap bacaan, orang kampung cakap, dok. Nak, tok imam gitu bik minum air, dah baca sedap macam tok imam Mekah. Dia kata gua ni, bukan tok imam baru mari masjid kita. Oh ya. Sedap nak tani baca. Rupanya panggilan manja dah pula. Tak? Tapi makmum pula kena reti. Kadang-kadang tok imam tunggu dalam rakaat, nak suruh dia dang. Dia mari dia tak takbir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas. Ini masalah. Tak ada politik di dalam semayang. Tak pandai nak mikir. Tak ada benda-benda itu sosali itu tak ada dah. Orang duk tunggu tu. Terus takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nak supaya orang cepat nak selesai akad kepala. Nak ni dah lah tu. Kadang-kadang tak baca tu, dia mari tu, orang tengah tunggu. Tok imam kata, tak apa, aku tunggu mu kejap. Nak, dia pergi buka kain kilas semula. Tak? Padahal kemah dah. Dekat atau be'ak. Nak, ajak buka, rokok, tengok, cek. Tok imam pak, gerah kan, datang. Nampak? Ni masalah. Kalau orang Terengganu lah. Nak, orang Terengganu dia datang tak mau, dia bahasa manja. Kalau sini marah dah orang. Nak, Terengganu biasa. Kalau baik. Nak, jumpa lama kawan dia lama tak mari. Dok. Waalaikumsalam. Oh, mari tuan lama sungguh tak tengok Natal ni. Terengganu. Tahu tak? Itu jadi nak buat kan kita tak reti nak tukar sini. Nak manja sini tak pandai. Manja orang Terengganu. Takkan nampak animal ni. Nak kata orang putih. Nak. Kadang-kadang telacau lidah kau. Jangan marah ha. Siapa suruh jepuk?